5 jenis orang yang susah nak survive dalam bisnes. 1. Terlalu bermoral, tak berani buat keputusan keras. 2. Badan lemah, tak tahan kerja keras. 3. Muka nipis, tak tahan rejection. 4. Ada bakat je, tapi miskin strategi. 5. Hati kaca, mudah down bila gagal. Kesimpulan dia simple. Beza kaya dan susah bukan duit semata, tapi habit dan mindset. Perasan tak? Orang yang asyik komplain tak cukup duit, habit dia sama je. Tapi bila tengok orang kaya, habit dia orang totally lain. Orang susah suka ikut emosi, belanja sebab nak puas hati, nak jaga muka depan orang. Akhirnya hutang bertambah. Orang kaya pandai tanggung kepuasan, simpan dulu, plan jangka panjang. Simpanan tu jadi benteng bila ada masalah. Okey, apa beza mindset dan circle mereka? Orang susah asyik cry poor, komplain tak cukup duit, lepak dengan geng yang suka komplain dan toxic. Jadi dia akan makin serap orang negatif. Orang kaya fokus self improvement, action lebih penting dari gossip atau benda remeh. Orang susah ukur bahagia dengan konten, tengok media sosial, terus nak beli barang, nak tunjuk. Orang kaya tak sibuk nak tunjuk, dia sibuk cari cara grow value diri dan aset. So sekarang, cuba tanya you sendiri, habit you lebih dekat dengan orang kaya atau orang susah?